Hipokrit. Kita hidup penuh dengan hipokrit. Ramai orang keliling kita secara diam-diam bersedia meraihkan kegagalan kita. Sebaliknya, mereka senyum di hadapan kita seperti menyokong. Jika kita dapat hidup dan bangun semula hari ini, ia takkan berbeza, kecuali anda membuka minda dan pandanganmu. Bila kita terlalu berlembut hati, kita rasa sedikit sengsara. Terlalu percayakan pula, memudahkan kita menjadi mangsa. Sebenarnya anda tahu bahawa bukan kerja kita menyelesaikan masalah di luar kemampuan diri, sebab kita takut kehilangan mereka. Sedangkan kita rasa pembaziran hidup pada orang yang salah, maka kehidupan atas persepsi orang, anda tidak mungkin mencapai apa yang idamkan. Jadi nikmatilah harimu, senyumlah selagi dirimu mampu, tangislah dalam perjuangan hidup, dan jangan biarkan sesiapa mematahkan semangatmu.